Jadi ni Republik Buku dan CWI mengadakan sekolah Marxism. Jadi program ni adalah program sekolah Marxism untuk mengupas Marxism, filosofi dan segala macam lah tentang Marxis. Jadi kita punya lecturer untuk sekolah Marxism, saudara Yuval Balan. Kemudian diskusi ini sekitar 30 minit untuk Marxism. Kemudian selepasnya untuk dialektika materialisme. Dan selepas tu kalau ada soal jawab ke apa, ada soal jawab? Ada. Dan macam itulah. Dan benda ni dan sekolah Marxism akan dibuat selama setiap minggu. Ya, setiap minggu. Untuk tajuk yang mula ni kita bincang dialektika materialisme. Okey? Okey, selamat petang kepada semua yang datang. Ramai juga yang datang. Pertama sekali saya nak mengatakan ni bukan kita guna nama sekolah sebab nak propaganda lah, nak orang ramai datang. Setakat itu saja. Ini bukan macam sekolah lah, macam kelas ke ada lecturer ke, bukan macam tu. Saya sendiri pun bukan ada apa-apa kualifikasi dari segi masuk universiti belajar falsafah ke, bukan macam tu lah. Maksud saya bukan intelektual lah. Saya seorang aktivis sepenuh masa. So saya belajar Marxisme ini dengan aktivisme tu sekali lah. Saya akan terangkan apa maksud saya. So sesi ini kita akan cuba buat 2 sesi. Sesi pertama kita pengenalan kepada Marxisme, apa itu Marxisme dan sebagainya. Lepas tu mungkin dalam 20 minit saya akan bentangkan. Lepas tu kita akan buka kepada soal jawapan. So soal jawapan tu lebih banyak lah daripada pembentangan. Dan sesi kedua saya akan bentang tentang dialektikal materialisme. Kita tidak akan menyentuh sangat dalam tentang dialektikal materialisme sebab ia penting lah, sebab kita nak tahu apa itu dialektikal materialisme dulu, sentuh dia punya basic dulu, dan minggu hadapan mungkin lebih detail lagi. Okey, saya mulakan dengan apa itu Marxisme. Ada macam-macam pandangan berbeza tentang Marxisme lah. Adakah Marxisme itu sistem ekonomi? Adakah ia sistem sosial, sistem falsafah ataupun kepercayaan? Contoh-contoh yang saya boleh berikan. Kalau kita cakap Marxisme sistem ekonomi, adakah dia macam neoliberalisme, kapitalisme, sosialisme ataupun konservatisme? Ada banyak isma lah, ISM tu. So Marxisme pun ada isma, ISM. Ataupun adakah yang macam sistem sosial politik? Anarkisme boleh dikatakan sebagai sistem sosiopolitik. Sosialisme juga, feudalisme. So ada macam-macam isma lah. Adakah ia satu sistem kepercayaan macam Hinduisme, Protestanisme ataupun Pantheisme ke, Deisme ke? Atheisme saya tak tahulah kalau ia satu set kepercayaan ke apa, saya tak boleh pergi masuk dalam tu, tapi itu adalah set kepercayaan. Ataupun falsafah adalah dualisme lah, macam-macam isma ada. So Marxisme ni adalah apa sebenarnya? Dia masuk ke dalam kategori mana? Kenapa orang cakap, saya pasti semua pernah dengar perkataan Marxisme. Tapi apa itu Marxisme? So macam mana mungkin kita boleh tanya beberapa orang apa itu Marxisme dalam pandangan. Macam Awi, apa kamu fikir Marxisme? Marxisme ni bagi saya ia adalah ajaran yang ditinggalkan oleh Marx dulu, di mana Marxisme ni dia telah menjadi rujukan ramai. Sebab tu dia ada ism di belakang. Sebab karya Marx sangat banyak sehingga tak tersebut namanya. Tapi hebatlah, ada satu kepercayaan yang hebatlah sehingga boleh menjadi rujukan ramai. Walaupun tidak tepat 100%, tapi kebanyakan yang Marx kata tu berlaku di zaman sekarang. Contohnya pemberontakan kaum pekerja, di mana kaum pekerja mesti memperjuangkan hak dia. Pembahagian kekayaan secara sama rata, hak pemilikan bersama. Itulah yang saya faham setakat ni lah. Okey, yang kalau bench ke? Pemahaman bench tentang Marxisme? Bagi aku Marxisme adalah sains. Jadi dia daripada dia menerima daripada sosialis lah. Jadi dan
Marxisme terlahir daripada Karmak yang menyusun Marxisme dan kemudian diteruskan oleh selepasnya lah. Jadi selepas Marx diteruskan oleh, dia berkembang. Dia bukan satu benda yang satu ISM yang statik lah. Jadi dia berkembang. Sains kan berkembang. Jadi macam yang Awi cakap, jadi aku cuma mengatakan bahawa Marxisme adalah sebuah sains yang dipelopori oleh Marx dan dikembangkan oleh Marxis. Aku faham lah. Well, ada dua jawapan lah. Satu, Marx seperti satu kepercayaan. Awi cakap satu kepercayaan. Ben sebelah cakap Marxisme sebagai satu sains lah. Sains yang berkembang. So ada macam-macam lah, macam-macam pendapat. Jawapan saya yang paling senang saya boleh bagi, kalau kita lihat kat Wikipedia lah, apa itu Marxisme. Dia akan cakap di sana ialah sebuah analisa lah, sebuah kaedah analisa. Ayat pertama Wikipedia dia akan cakap itu adalah satu method of analysis. Dia cakap sistem. Sistem, dia tak cakap sistem. Itu sebenarnya Marxisme bukan satu sistem. Dia adalah kaedah untuk menganalisa lah. So apa itu kaedah? Kaedah apa? Analisa apa? So ada banyak benda kita boleh analisa apa. So Marxisme ni kebanyakan masa digunakan untuk analisa pergerakan organisasi sosial. Apa itu pergerakan organisasi sosial? So pergerakan organisasi sosial adalah sebenarnya sejarah kita lah. Sejarah, kita ada sejarah sebab ada pergerakan dalam organisasi sosial. Kalau manusia hanya macam ni sekarang, kita dalam satu sistem sekarang, semua orang pergi kerja dan beli makanan daripada market dan sebagainya, ada satu sistem lah. So kalau sistem ni selalu sama saja, selalu berapa puluh tahun, 100 tahun dari sekarang, 1000 tahun dari sekarang, sama saja, tak ada pergerakan sosial, kita tak ada sejarah, kita tak ada apa-apa yang berlaku, apa-apa yang berkembang. So ia adalah satu pembelajaran, analisa pada pergerakan sosial kita lah, pergerakan sejarah kita lah. Sama dengan sains juga. Sains adalah apa sebenarnya? Sains adalah kajian tentang pergerakan sesuatu. So kalau kita katakan sains fizik lah, fizik dia mengkaji apa? Dia mengkaji badan-badan yang besar lah, bulan, bumi, dia punya kaitan dengan bulan dan bumi, matahari dan sebagainya. Daripada kajian itu keluarlah beberapa hukum alam. Salah satunya hukum graviti daripada Newton dan sebagainya. So itu adalah fungsi sains. Sains menganalisa sesuatu, dan daripada analisa itu ada beberapa hukum yang keluar. So Marxisme sebenarnya adalah satu analisa sosial. Bagaimana perkembangan sosial berlaku, bagaimana sejarah ni berlaku, bagaimana kita daripada tamadun dulu, tamadun Indus, tamadun Mesir sampai ke sekarang. So sebelum tamadun Indus, tamadun Mesir ada apa? Manusia hidup sebagai apa? So ini ada satu pergerakan lah. So kajian ni sebenarnya dilakukan sama dengan sains. Kajian melalui eksperimen dan juga observasi, melihat bagaimana sejarah itu berkembang, dan daripada itu kita mengeluarkan beberapa hukum. Okey, kita sudah establish tu. Marxisme adalah satu kajian saintifik mengenai pergerakan sosial. Dan daripada pergerakan sosial tu ada keluar hukum-hukumnya. Dan hukum itulah yang sebenarnya dikatakan sebagai dialektika. So, sebelum kita pergi ke dialektikal materialisme, apa yang keluar. So, dialektika ni sebenarnya apa? Dialektika ni sebenarnya hukum seperti graviti. Bila satu benda bergerak, kenapa dia bergerak? Apa yang mendorong dia bergerak? Apakah tenaga yang push dia untuk bergerak? So itu adalah ada beberapa hukum di dalam tu, dan itu adalah dipanggil sebagai dialektika lah. Ini tidak ditemui oleh Marx. Ini ditemui oleh Hegel, seorang ahli falsafah bernama Hegel. Dan dia telah menemui hukum-hukum ini pada kurun ke-17 lagi lah. Dia sudah faham. Tapi ada banyak pincangan lah daripada penemuan dia, dan Marx telah mengkaji lebih lagi. Tapi setakat ni kita perlu faham itu sajalah, bahawa hukum sosial, pergerakan sosial adalah dikatakan sebagai dialektika. Dia bergerak dalam satu proses dialektika. Okey. Satu, kita kena faham apa kaitan ni semua, kenapa kita belajar. Satu, kita kena faham siapa itu manusia sendiri. Kita kena kaji manusia balik.
Manusia adalah satu haiwan dalam satu organisasi sosial. Tanpa organisasi sosial, manusia tidak akan jadi manusia. Kamu bayangkan diri kamu masuk ke hutan, tak ada lagi satu manusia pun. Kamu seorang saja dalam hutan. So adakah kamu dipanggil manusia di sana? Kamu tak boleh dipanggil manusia. Sebab kalau manusia, kamu mesti menjadi abang kepada sesiapa, adik kepada sesiapa, anak kepada sesiapa, pekerja kepada satu benda. Ada kerajaan, ada satu organisasi yang kompleks lah. Itu dipanggil manusia. Di dalam tu saya boleh tahu makna hidup manusia. So bila saya pergi kerja dan buat sesuatu, mewujudkan satu barang, itu makna hidup saya lah. Sebab manusia hidup macam ni lah. Manusia hidup bukan seperti kalau saya nak makanan, saya pergi cari makanan saya sendiri. Manusia hidup, saya nak makanan, saya akan pergi cari benda ini. Kamu pula pergi cari benda lain. Kamu pula, saya nak api, kamu pergi cari kayu api. Okey, saya nak duduk, kamu pergi buat kerusi. So kita bahagikan tugas kita. Kita bukan buat semua benda yang kita ada. Kau fikirkan kat rumah kamu sekarang, ada kerusi, ada komputer, ada tilam, ada macam-macam benda. Itu bukannya semua yang kamu buat, tapi itu adalah barang keperluan kamu. Kamu perlukan itu untuk hidup. Tapi siapa yang buat? Sebenarnya manusia buat ni sendirilah. So kita bahagikan tugas. Kita dengan membahagikan tugas, kita dapat memenuhi segalanya. So kita selalu kena fikir manusia dalam konteks sosial. So manusia yang telah berkembang ke hari ini, telah berkembang dalam konteks sosial ni lah. Ada banyak perkara yang berlaku di dalam lah. Okey, sebenarnya perkara sampai sekarang apa yang saya cerita bukan susah untuk faham. Sebenarnya kita boleh lihat dalam sejarah memanglah ada perubahan dan sebagainya. Tetapi benda yang susah untuk faham, kenapa ada perubahan. Satu contoh, 20 tahun dahulu, 25 tahun dahulu saya bukan macam ni lah, saya kecil. Tak ada janggut, tak ada misai. So muka bentuk saya lain. Semua orang pun sama juga. Ada satu sejarah kepada kita lah. Dulu kita lain, sekarang kita lain. Apakah perubahan ni berlaku? So perubahan ni berlaku, ini juga kita panggil sebagai pergerakan lah. Satu pergerakan sedang berlaku. So pergerakan ni berlaku, kita lihat dalam sosial pun pergerakan ni berlaku. Pada satu masa dahulu manusia tak mempunyai apa-apa, sekarang ada bangunan dan macam-macam. So pergerakan ni berlaku didorong oleh apa? Apa yang mendorong pergerakan ni berlaku? So ramai, sebenarnya jawapan yang paling senang kita boleh cakap adalah Tuhan. Tuhan yang menggerakkan kita semua. Tuhan yang menggerakkan kita daripada zaman apa dulu tamadun Indus sampai ke sekarang. Daripada kita hunter-gatherer, memburu, sampai ke sekarang. Tuhan yang menggerakkan kita. Itu adalah idea, dan itu juga adalah idea dialektik yang pertama. Bila dialektik diwujudkan, pada awalnya dialektik bukan diwujudkan lah. Bila dialektik ditemui, itu adalah idea asal, bahawa semua ini adalah pergerakan daripada Tuhan. Tetapi bila dia sampai ke Karl Marx telah memberi idea yang lain lah, bahawa semua ni ada satu pergerakan. Untuk pendekkan cerita, senang saja saya katakan pergerakan itu adalah ekonomi lah. Dengan senang Marx katakan itu adalah ekonomi. Apa itu ekonomi? So ekonomi adalah manusia punya aktiviti manusia. So ekonomi adalah macam bagaimana kita mengumpul, yang tadi saya cakap harta benda yang kita kumpul tadi, TV lah, apalah, macam mana kita mengumpul harta benda tu. Dan bukan saja macam mana kita mengumpul, macam mana kita distribusi, macam mana kita berikan kepada semua orang secara rata dan sebagainya. Dan itu merupakan ekonomi. So kalau kita lihat dalam sistem feudal, ada satu dia punya sistem, dia punya set of ekonomi lah. Ekonomi dia senang saja. Ada raja, ada gereja di bawah raja, gereja atau institusi agama, dan mereka kontrol seluruh negara. So semua orang adalah serf. Kalau dalam bahasa Melayu yang susah panggil kadam, dia adalah serf. Yang atas adalah monark dan raja-raja, bawah adalah serf. So semua serf ni apa dia buat? Dia akan pergi kerja. Dia ada tanah dia sendiri, dia akan pergi buat kerja. Dalam 1 minggu 7 hari, 3 hari hasil dia adalah untuk diri dia sendiri. Dia akan makan. Lagi 3 hari dia akan beri kepada raja. Itu adalah sistem dia. Senang saja sistem dia. Kamu kerja 3 hari untuk kamu, 3 hari untuk raja ataupun tuan tanah. Ini dikatakan, ini adalah berbeza daripada hamba. Hamba tak dibayar apa-apa, hamba tak memiliki apa-apa. Tapi serf ni dia memiliki tanah dan sebagainya.
Tetapi kita lihat pada sistem kita sekarang lah, daripada feudal, itu adalah feudal, kita telah beralih ke kapitalisme sekarang. So dalam sistem kapitalisme macam mana kita menguruskan ekonomi? Sebenarnya dalam sistem kapitalisme ada kapitalis dan ada pekerja. Pekerja akan pergi dan bekerja dan mengumpulkan harta dan memberikan kepada kapitalis, dan kapitalis akan menjual harta ini di dalam market dan dia akan membuat untung lah. So ini adalah hukum sistem sekarang lah. So dengan pemahaman Marxisme, dia bukan sekadar kritik kepada kapitalisme lah. Dia bukan sekadar mengutuk kapitalisme ni tak bagus, kapitalisme ni tak adil. Dia bukan sekadar itu. Kalau kita lihat, dia sebenarnya adalah kritik kepada semua sistem yang wujud. Kenapa dikritik pada semua sistem yang wujud? Sebab semua sistem yang wujud sampai sekarang, dia menganggap bahawa tidak ada satu pergerakan sosial. Semua sistem yang wujud, katakan sistem feudalisme. Pada masa sistem feudalisme, orang-orang yang kontrol feudalisme itu adalah raja-raja dan bangsawan. Dan mereka menganggap bahawa sistem ini akan berterusan sampai bila-bila. So saya akan selalu akan raja, anak saya akan selalu akan raja, dan sistem feudal ini akan berterusan. Dan itu adalah falsafah utama dalam sistem feudal itu. So kalau kita beralih kepada kapitalisme, dalam kapitalisme pun, kapitalis menganggap bahawa sistem ini akan selalu ada. Kalau dia mengambil sains Marxisme bahawa semua benda berubah, kita lihat benda ni dalam perubahan, maka sistem dia perlu mengaku bahawa sistem itu sendiri akan berubah. Dia tak boleh stop daripada sistem itu berubah. So itu adalah pemahaman Marxisme. Dia melihat bahawa semua benda berubah. Bila dia melihat semua benda berubah, dengan pastinya sistem kapitalisme yang ada sekarang ni terpaksa berubah. Dia akan berubah ke sistem yang lagi satu lah. Tapi Marx tidak mengatakan sistem yang lagi satu adalah sosialisme. Itu mestilah sosialisme. Bukan. Sistem yang kita boleh mengubah sistem ni kepada apa-apa saja sebenarnya. So apabila kita memahami bagaimana perkara-perkara ini berubah, satu persoalan. Bila kita sudah faham, dengan inilah sistem manusia, organisasi sosial bergerak, dengan inilah dia berkembang. Bila kita sudah tahu rahsia perkembangan dia, boleh tak kita menukar ke mana kita pergi selepas ini? Itu persoalan dia lah, persoalan Marxisme. Bukan sekadar kita belajar macam mana dunia ni berubah, macam mana organisasi sosial ni berkembang. Bukan sekadar itu. Dia berkembang, bila kita sudah tahu hukum-hukum dia, macam mana dia berkembang, boleh tak kita memastikan ke arah mana kita pergi? Sebab tu Marx dia menyarankan sosialisme. Dia cakap, bila manusia sudah faham kenapa kamu kaya, kenapa saya miskin, kenapa ada raja, kenapa ada kapitalis, kenapa ada perhubungan sosial sebegini, bila kita sudah faham, kita boleh menentukan perhubungan sosial kita sendiri. So kita boleh tukar sistem ni. So sebenarnya Marxisme adalah itulah. Itu adalah Marxisme. Marxisme bukan sebuah kepercayaan atau apa-apa. Dia adalah satu pelajaran seperti yang Benz katalah, dia adalah satu sains yang melihat pergerakan sosial manusia dalam satu hukum. Dia ada satu hukum bergerak. Dengan memahami pergerakan itu, kita boleh menentukan nasib kita sendiri, nasib manusia selepas ini. Satu contoh, sekarang kita ada nuklear. Ada banyak beratus-ratus tenaga nuklear. Sekarang ni kita ada satu tenaga, kita boleh memusnahkan alam sekitar ni dengan senang saja. Bila-bila masa kita boleh memusnahkan alam sekitar ni. Kalau sekarang manusia mula berperang, kemungkinan besar separuh daripada umat manusia ataupun kebanyakan manusia boleh mati kalau kita berperang sekarang. Dan manusia ada kuasa untuk pilih peperangan tu. Kita boleh pilih untuk berperang. So bila itu berlaku, apa yang akan berlaku? Satu kemusnahan akan berlaku. So manusia mempunyai kuasa seperti ini. Dalam masa inilah kita perlu berfikir untuk macam mana ke arah sistem yang lebih bagus, untuk mengelakkan benda-benda yang berlaku secara, kita panggil berlaku secara anarki lah. Dia berlaku secara tidak ada kontrol sebab manusia tak faham macam mana pergerakan sosial ni. So sebenarnya itu adalah Marxisme. Marxisme adalah kajian tentang itu. Dan Marxisme ni, kenapa kita tak boleh jumpa sekarang? Kenapa sekarang kita sangat susah nak faham?
sangat susah nak jumpa karya-karya Marxis. Di universiti tak diajar, di political science faculty tak diajar, di sekolah tak diajar. Kenapa ini berlaku? Ini berlaku kerana Marxisme adalah kritikan kepada sistem ni. Dan penguasa-penguasa yang memegang sistem ni, dia memang tak nak ajaran ni diajar di sekolah ke, sebab itu adalah kritikan kepada sistem. So dia berpendapat bahawa sistem ni akan terus selalu ada, selalu wujud. Sistem kapitalisme akan selalu wujud. Bila dalam pemahaman begitu, adalah tidak logik bagi dia untuk mengajar bahawa semua benda ni akan berubah. Kita pun akan berubah. Sosial kita, perhubungan sosial kita akan berubah. Hari ni saya kaya, saya kapitalis. Mungkin esok kita adalah sama rata. So itu mesti dia takkan ajar. Of course dia takkan ajar. Bukan sekadar tak ajar lah, dia memesongkan. Dia memesongkan banyak ajaran Marxisme. Dia mengatakan bahawa ia adalah salah. Dan dia membuatkan kita lebih susah lah untuk mempelajari Marxisme. Bukan sekadar itu saja. Yang intelektual sekarang yang wujud, mereka tidak cuba memahami Marxisme dalam satu konteks real, satu konteks yang betul dalam realiti. Maksud saya, mereka tidak mengamalkan aktivisme politik. Mereka tidak dengan seterusnya masuk ke dalam politik dan cuba memahami apa itu Marxisme dari konteks itu. Mereka berdiri di luar, di dalam bilik berhawa dingin ke, di dalam lecture hall ke. Mereka fikir dengan sendiri dan tulis buku dengan sendiri. Sebab tu Marxisme menjadi sangat rumit, sebab ia tidak dipraktikkan. Ada lagi satu pemesongan daripada Stalinisme. Selepas 1927, Stalin telah memesongkan ajaran-ajaran Marxisme untuk menguntungkan diri dia sendiri. So ini telah dibantu oleh kapitalisme dan sebagainya. Dan sejarah pergerakan, apa yang berlaku selepas Stalinisme, kesemuan parti politik yang mengambil Marxisme, dia mengamalkan Stalinisme. Dia bukannya cuba fikir apa Marx cakap, dia cuba fikir apa Stalin cakap. So ini juga mewujudkan masalah. Dan kita lihat berulang kali parti politik menggunakan Marxisme hanya untuk mengaut undi. Dia tidak menggunakan Marxisme untuk satu emansipasi masyarakat ke, untuk membawa satu pergerakan, untuk memenangi sesebuah pergerakan ke. Tidak ada. Sebenarnya Marxisme, kenapa kita perlu belajar Marxisme? Siapa yang perlu belajar Marxisme? Sebenarnya orang yang paling penting perlu belajar Marxisme adalah aktivis politik. Sebab satu organisasi politik tanpa pemahaman Marxisme, tanpa pemahaman kenapa ada kaya, kenapa ada miskin, tanpa pemahaman bahawa dunia ini sentiasa berubah dan ia boleh berubah, tanpa ada pemahaman itu, dia tidak boleh mengatur taktik yang betul. Dia tak faham. Dia tak boleh faham apa itu kelas pekerja, bagaimana hubungan kelas pekerja dengan kapitalis. Benda-benda ni tanpa pengajaran Marxisme tak mungkin satu organisasi boleh faham. Bila organisasi itu tak faham, apa dia akan buat? Dia akan mengambil polisi-polisi yang kita panggil populis, polisi-polisi reactioner. Apa yang popular, dia akan ambil itu. So kita lihatlah banyak, saya bagi contoh di Malaysia juga, ada satu saja Parti Sosialis Malaysia, PSM. Tetapi kekurangan mereka menggunakan Marxisme dalam taktik-taktik mereka sangat nyata lah. Kita boleh lihatlah macam mana penglibatan mereka dalam kelas pekerja, bagaimana mereka cuba bersimpati dengan parti gabungan borjuis lah, yang kita panggil Pakatan Rakyat lah. Itu adalah parti borjuis. Dan PSM dengan dia punya polisi-polisi sosialis dia perlu meleburkan, dia perlu mencairkan polisi sosialis untuk masuk ke dalam pakatan. So ini menunjukkan taktik yang tidak betul. Ini menunjukkan ketidakpercayaan kepada kelas itu sendiri. Ataupun bukan ketidakpercayaan, ketiadaan sains bahawa kelas pekerja ni akan bangkit. Itu adalah hukum alam. Mereka akan bangkit bila ada kondisi-kondisi tertentu. Itu adalah Marxisme. Bila kamu tak nampak bila dia akan bangkit dan sebagainya, apa yang akan berlaku? Taktik-taktik yang kamu meletakkan sekarang akan menjadi populis. Taktik-taktik yang tidak betul. Taktik-taktik yang pada satu masa hadapan akan memusnahkan diri kamu sendiri. So benda-benda seperti ini aktivis politik patut faham. Lagi satu yang penting, di dalam musuh kita, musuh Marxis adalah kapitalis lah. Musuh kita sebenarnya dia ada banyak buku-buku untuk mempertahankan diri dia sendiri. So bila Marxis aktivis yang membawa Marxisme, apa yang dia memberikan ialah satu defense bagi aktivis.
yang memberi satu pertahanan kepada aktivis. So bila kapitalis kata sesuatu, kita boleh kata something. Kita boleh bagi bukti kita. Tanpa Marxisme, apa kita nak debat dengan Pak Khalid ke? Tak boleh. Dengan neoliberalis ke? Kita tak boleh berdebat tanpa Marxisme. So itu adalah pentingnya Marxisme jugalah. Dan itu adalah pengenalan kepada Marxisme. Ada 3 komponen utama Marxisme. Itu yang kita akan pergi dengan mendalam lah dalam 1 bulan ni. Komponen-komponen Marxisme yang penting, satu adalah falsafah dia lah. Falsafah dialektikal materialisme. So falsafah ini pun kita perlu belajar. Nombor 2 adalah ekonomi dia. So ekonomi Marxisme adalah sebenarnya kritikan kepada kapitalisme. So dengan menggunakan falsafah dialektikal materialisme, iaitu satu kaedah lah, itu adalah sains bukan falsafah lah. Dengan menggunakan kaedah dialektikal materialisme, Marx mengkaji kapitalisme itu sendiri dan dia dapat lihat kepincangan kontradiksi yang wujud di dalam kapitalisme, dan dia dapat mengenal pasti siapa yang boleh mengalahkan kapitalis ini. Siapa sebenarnya boleh. Middle class boleh kalahkan ke? Student boleh kalahkan kapitalis ke? Orang miskin boleh kalah kapitalis ke? Petani boleh ke? Pekerja boleh ke? Siapa? Ada ramai golongan. Siapa adalah penggali kubur kapitalis? So di dalam ekonomi, bila kita belajar ekonomi kapitalisme melalui dialektika materialisme, kita dapat lihat. So aktivis politik boleh mengatur dia punya polisi dia ataupun dia punya program kepada sanalah, kepada kelas yang tertentu lah. Dalam Marxisme, dalam ekonomi itu dikatakan pekerja adalah penggali kubur kepada kapitalis. So itu satu. Tadi satu adalah dialektika materialisme, 2 adalah ekonomi, political economy. Dan nombor 3 kita perlu lihat aplikasi Marxisme lah. Aplikasi Marxisme dalam konteks sebenar. Itu kita akan lihat hujung sekali. Dalam hujung kita akan lihat contoh-contoh Soviet Union, Spanish Revolution, revolusi seperti itu. Dan kita lihat dalam konteks segi aktivisme. Dalam aktivisme macam mana kita boleh menggunakan Marxisme. Okay, itu saja untuk pengenalan. Kita boleh buka untuk soal jawapan. Saya rasa banyak persoalan boleh muncul lah, dan banyak lagi kita boleh cerita lagi. Okay. Siapa bos? Awi dulu. Nak tahu, adakah negara sosialis sekarang seperti yang Marx mahukan? Contohnya macam dictatorship of proletariat, kediktatoran proletar, golongan kolor biru, pekerja kolor biru. Tetapi saya lihat sekarang di negara-negara komunis, negara sosialis, golongan pekerja pun teruk ditindas. Sedangkan Marx ingin membela kaum pekerja. Itu ya? Ya. Nak kau pasal Okey. Negara-negara sosialis sekarang adalah mana? Apa negara-negara sosialis? Kalau kita lihat, sosialis Cuba dikatakan sosialis, Venezuela dikatakan sosialis, Socialist Republic of Vietnam, sehingga kan Sri Lanka pernah dengar. Adalah nama Sri Lanka sebenarnya Democratic Socialist Republic of Sri Lanka sebenarnya. So banyak negara claim dia sosialis. Apa lagi? Sekarang Perancis, dia punya parti pemerintah adalah parti sosialis. Adakah Perancis sosialis? So sebenarnya negara sosialis tu kita tidak dapat mengidentifikasi pada masa ini. Tidak ada negara sosialis. Itu tak bermaksud tidak pernah ada usaha untuk menubuhkan satu negara sosialis. Memang ada banyak usaha, dan itu adalah satu proses lah. Satu contoh, Soviet Union 1917, mereka telah cuba untuk menubuhkan satu negeri pekerja, negeri yang dikuasai oleh pekerja. Yang tadi Awi cakap dictatorship of the proletariat. Dictatorship of the proletariat sebenarnya adalah sinonim bagi negeri pekerja. So itu bukan sinonim bagi diktator yang memerintah kapitalis, bukan. Itu adalah pekerja. Dan apa yang berlaku di Soviet Union sebenarnya adalah beberapa disebabkan oleh sejarah, Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua dan sebagainya, telah memesongkan idea-idea Marx, dan Stalin telah menggunakan kekuasaan yang dia dapat pada masa itu dengan menggunakan Marxisme juga. Stalin telah menggunakan itu untuk memesongkan Marxisme.
Dan apa yang telah berlaku untuk sekian lama, daripada 1927 sampai ke 89, semua orang menganggap itu adalah sosialisme. Soviet Union adalah sosialisme. So Amerika cakap itu adalah sosialis. Soviet cakap ya saya adalah sosialis. So semua orang mengaku, Soviet mengaku dia sosialis, Amerika pun mengaku dia sosialis. Sampai ke 89, Soviet telah jatuh dan Soviet telah jadi kapitalis sekarang. So apa yang kapitalis cakap, oh sosialisme sudah jatuh dan kapitalisme telah menang. Dan selagi ada matahari di bumi ini, selagi ada bulan di bumi ini, kapitalisme akan ada di sana. So itu yang dikatakanlah. Sebenarnya kapitalisme itu sendiri ada dia punya pergerakan sejarah. Pada awalnya kapitalisme sebenarnya dictatorship. Kapitalisme tidak start dengan parlimen demokrasi. Kalau kita lihat Napoleon Bonaparte adalah kapitalis yang diktator. He is a dictator. So dictatorship ni boleh wujud di kapitalisme juga. Kalau kita lihat Mubarak tu siapa? Diktator kapitalis lah dia. He is a dictator. Boleh wujud juga. Sama macam tu dalam sistem ekonomi sosial pun boleh wujud. Boleh wujud satu dictatorship. Tetapi dictatorship itu kalau wujud seperti itu, negara itu takkan pergi ke sosialisme. Itu yang Marx juga katakan. Marx juga katakan bahawa perlu ada demokrasi dalam dictatorship atau proletariat. Bila ada demokrasi, ia akan lama kelamaan menghakis state itu. Kalau kita cakap yang kerajaan yang kita ada sekarang ni berdemokrasi, macam mana dia setiap tahun boleh mengukuhkan dia punya kuasa? Demokrasi sepatutnya membebaskan kita daripada kongkongan ni. So sama dengan sistem sosialisme juga. Kalau tidak diberikan demokrasi, kalau kita continue setiap tahun untuk mengukuhkan kerajaan, itu tidak akan membawa kepada sosialisme. Itu akan menjatuhkan state. Apa yang boleh membawa kepada sosialisme adalah demokrasi. Bila kita memberi demokrasi, ia akan mengakis kuasa kerajaan sedikit demi sedikit. Akhirnya hilanglah kerajaan dan bolehlah kita sampai ke komunisme. Yang Soviet Union panggil diri mereka komunisme tu adalah sesuatu yang sangat menyeleweng lah. Komunisme adalah sesuatu yang kita akan capai pada masa hadapan. Mungkin selepas melalui sosialisme. Mungkin itu jawab persoalan. Betul lah. Ada lagi? Firstly okey juga. Jadi berdekat tentang menghakis state. Ya. Apakah menghakis state tu dan menuju ke komunisme tu sama dengan anarkisme? Boleh bezakan tak? Anarkisme sebenarnya kita punya sistem sekarang ni, kalau kita lihat free market system kan, sistem pasaran bebas. Sebenarnya sistem pasaran bebas adalah satu sistem yang anarkistik, anarkisme sebenarnya. Dia sebab tak ada kontrol di sana. Pasaran bebas tu yang menentukan segalanya. So itu juga adalah anarkisme. Apa itu anarkisme? Sebenarnya anarkisme tak ada kontrol. Tak ada orang yang cakap dengan kamu kena potong rambut, kena pergi kelas, kena pergi sekolah. Kamu buat dengan sendiri. Semuanya manusia boleh buat dengan sendiri. So untuk sampai ke tahap tu, boleh tak kita sampai ke tahap itu dalam 1 tahun ni? Maksudnya tahun depan 2015 kita semua jadi anarki. Kalau kita diberi peluang, boleh tak kita buat? Saya punya argument kita tak boleh buat. Kenapa tak boleh buat? Dia sama dengan Leonardo da Vinci. Kenapa saya pergi kepada Leonardo da Vinci? Leonardo da Vinci telah memikirkan tentang penerbangan, kapal terbang beratus-ratus tahun sebelum pembikinan kapal terbang. Dia boleh fikir benda tu. Dia tahu benda tu boleh dilakukan dengan sains dan sebagainya. Tetapi material pada masa itu tak mencukupi. Kondisi pada masa itu tak mencukupi. Dia tak dapat membuat satu kapal terbang. Sampai ke penemuan-penemuan sains seperti barang-barang yang sesuai untuk membuat satu kapal terbang. Sains terhadap kita punya aeronautik lah. Aeronautik, sains angin dan sebagainya telah berkembang. Barulah kita boleh bina satu kapal terbang dan terbang. Walaupun manusia boleh bermimpi tentang kapal terbang, tak, itu mustahil bagi dia tanpa material. So saya punya argument lah sama lah. Walaupun kita sekarang boleh bermimpi kepada satu state, satu tempat di mana manusia adalah bebas, tak perlu dikontrol, tak ada orang yang cakap kau buat apa, kau sendiri buat. Untuk sampai ke tahap tu, kita perlu ada satu material yang mencukupi. Satu contoh, kita perlu ada robot banyak.
yang buat kerja untuk kita semua ni. Kalau tak, siapa nak buat kerja? Kalau manusia dibiarkan macam tu, kau buatlah kerja kalau kamu suka, kita akan buat kerja. So ini sebab anarkisme ni adalah sangat jauh. Sangat jauh. Dia ada dalam pemikiran kita. Dia sama macam bila zaman feudal, ada ramai orang sudah mimpi tentang sosialisme. Kena sampai ke komunisme dulu. Komunisme baru kita sampai ke satu tahap, tak ada negara, stateless. Stateless, classless. So tak ada kelas. Tak ada wujud kelas pekerja, kelas petani, kelas orang kaya, kelas menengah, tak ada wujud. Semua manusia adalah sama. Selepas kita sampai ke sana, baru kita boleh pergi ke anarkisme lah. Itu anarkisme lagi lanjut daripada komunisme lah. Itu perbezaan yang sangat sedikit. Dan tak banyak perbezaan lah saya rasa. Sebenarnya tak banyak perbezaan komunisme dengan anarkisme. Terus ni? Aku rasa perbezaannya dalam cara melihat negara lah. Sebab apa? Cara mencapai masyarakat yang diimpikan tu, yang stateless tu. Cara dia. Aku rasa yang membezakan anarkisme dan komunisme. Sebab yang dari penjelasan Yuval tadi, satu keadaan yang sama lah. Komunisme menginginkan satu masyarakat tanpa negara, anarkisme pun sama. Tapi cara mencapai itu macam mana? Inisiatif membezakan lah. Dalam bahasa lain, macam mana cara anarkisme tu nak menjadi anarkisme? Apa cara macam Marxisme, seorang komunis nak mencapai cara ke stateless, dia akan melalui fasa komunisme. Lepas sosialisme, lepas kapitalis, pertembungan antara kapitalis dan kaum pekerja akan menuju ke stateless, komunis. Baik. Jadi dalam bahasa lain, macam mana cara anarkisme pula untuk pergi ke situ? Faham? Ya, saya faham. Boleh faham. Mengikut tokoh-tokoh anarkis lah. Bakunin, Proudhon dan sebagainya. Macam Bakunin, dia percaya bahawa petani boleh membawa kita ke anarkisme. Mereka percaya pada pemusnahan satu state lah. Kita musnahkan kerajaan yang ada sekarang, ataupun fungsi-fungsi kerajaan yang ada, kita musnahkan semua tu. So manusia akan mempelajari cara-cara untuk hidup secara berdikari dan independen. Pada pendapat saya, anarkisme sebenarnya tak ada cara. Dia tak ada cara untuk sampai ke sana. Sebab anarkisme itu sendiri satu organisasi yang tak ada ketua. Tak ada ketua, tak boleh ada hala tujuan. Dia tak boleh ada satu hierarki di dalam satu organisasi. So organisasi yang tak ada hierarki, tak ada disiplin lah. Bagi saya itu tak kuat sangat lah organisasi itu. Satu loose organization. Loose organisation seperti itu hanya boleh dari segi culture, macam mana tradisi apa? What is culture dalam bahasa budaya? Budaya, dari segi budaya, dari segi art. Dari segi itu bolehlah loose organisation. Kalau nak pergi ke anarkisme tu, boleh tanya mana-mana anarkis. Kamu boleh pergi tanya mana-mana anarkis. Dia tak ada satu jawapan. Memang tak ada jawapan. Anarkis lah. Dia anarkis lah. Kalau ada anarkis sini, kita tanya ada anarkis. Tak ada. Kita tanyakan mereka. Memang tak ada. Ada Nazmi? Tak ada. Abang-abang kat sana. Bosni siapa? Bosni. Tanyalah. Saya tak ada apa-apa nak bincang. Nak tanya tentang ada perbezaan maksud ke komunisme, marxisme, sosialisme? Dia adik-beradik ke, ataupun lain mak, lain bapak ke, ataupun dia sebenarnya ada satu maksud stages ke, apa sebenarnya? Kalau dia kata dia sosialis, boleh tak sebenarnya kita kata tak, kau bukan sosialis, kau sebenarnya komunis dan marxis, ataupun yang sebaliknya? Okey. Pada pendapat saya, semua Marxis adalah sosialis. So semua orang yang dia panggil diri dia Marxis, bila dia melakukan satu analisa menggunakan kaedah Marxisme, dia akan mendapati bahawa sosialisme adalah satu tahap di mana kita boleh pergi. Kita sudah ada material yang cukup, hanya perlukan push lah. Kita hanya perlu pecahkan apa yang wujud pada masa ini. So apa-apa kontrol yang wujud pada masa ini, kapitalis, kita pecahkan tu, kita boleh pergi ke sosialisme. So semua Marxis adalah sosialis lah.
Tetapi unfortunately semua sosialis bukan Marxis. So ada sosialis ni dari feudal sosialisme, idea sosialisme ni dari beribu-ribu tahun sudah wujud. Sama dengan idea komunisme, beribu-ribu tahun sudah wujud. Dan idea ni sudah wujud sebab orang boleh imajinasi lah, boleh fikir lah tentang idea tu. Satu contoh pada masa feudal, zaman feudal. Ada seorang dia bang, ada kamera bang. Ya bang, Boleh masuk kamera Boleh. Saya special pula. Ada ST pun datang hari ni. Tak boleh Apa mana saya cerita? Ya, okey. Dalam satu sistem feudalisme, ada banyak pemikir sosialis pada masa tu. So, pemikir sosialis, satu contoh Fourier, Jacques Rousseau, Jacques Rousseau. Jacques Rousseau. Jacques Rousseau. Jauh. Okey. Ya, ada kenapa saya pernah cerita. Ada ramai lagi pemikir sosialis pada masa tu lah. Tetapi mereka bukan Marxis. Sebab kondisi material pada masa tu tak cukup untuk pergi ke sosialisme. Hanya bila kita melihat kapitalisme, bagaimana kapitalisme itu bergerak, baru kita boleh katakan ada analisa Marxis dan dia perlu pergi daripada kapitalisme kepada sosialisme. So perbezaan yang Abang Rosli punya soalan tadi, perbezaan komunisme, Marxisme, sosialisme. Ni komunisme ni sebenarnya satu epok sama macam feudal, sama macam kapitalisme, satu sistem yang penuh. Itu jauh lagi kalau kita nak sampai saya rasa saya tak berani nak cakap berapa ratus tahun ke, berapa puluh tahun ke, saya tak berani nak cakap lah. Tapi itu adalah satu sistem pada masa hadapan. Yang sosialisme ni, apa itu sosialisme? Sosialisme ni adalah transisi kepada komunisme. So daripada kapitalisme kita menghadapi beberapa transisi kepada komunisme. So itu yang dipanggil sebagai sosialisme lah. So dalam sistem sosialisme ni masih lagi wujud kelas, masih lagi ada orang kaya, ada orang miskin, ada pekerja dan sebagainya. Tetapi dia punya role akan tukar. Maksud saya pekerja akan lebih berkuasa daripada pihak kapitalis, daripada administrator. Kapitalis sekarang ni dia buat apa? Dia administrate. Apa saja yang pekerja buat, barang tu dia distribusi dan dia menjual, buat untung, macam-macam dia buat lah. So benda tu akan dilakukan oleh pekerja. Pekerja akan kontrol ekonomi kita. Bila pekerja kontrol ekonomi, apa yang akan berlaku? Kita semua nak jadi pekerja. Sekarang semua orang nak jadi kapitalis kan? Semua orang nak jadi kaya dan sebagainya. Bila pekerja tu lebih berkuasa, dia adalah lebih atas, semua orang nak jadi pekerja. So itu akan berlaku, satu proses akan berlaku. Proses ni adalah sosialisme. Dalam proses ni kita anggap kerajaan akan terhakis. Disebabkan oleh demokrasi yang wujud, sedikit dia akan terhakis lah sampai ke komunisme. So itu adalah idea dia lah. So Marxisme ni adalah sekadar kaedah analisa, sekadar memahami dunia ini. Tanpa kita memahami dunia ini dengan betul, dengan realiti, kita tak dapat pergi ke lain-lain epok lah. So itu jawapan ringkas dia. Itu adalah YouTube pada satu. Abang ada soalan? Abang ada soalan, abang duduk soalan sana. Ini saya tengah saya nak duduk sana tengah. Saya kurang Okey. I can let here be my left ear. Okey, ada soalan, ada persoalan. What is the communism utopia? Apa ni? Utopia sosialisme. Utopia sosialisme. Soalan yang baiklah. Utopia sosialisme pernah wujud lah. Apa itu utopia sosialisme? Utopia sosialisme adalah sosialisme, idea sosialisme yang wujud pada masa feudal. Yang tadi abang cakap Jacques Rousseau tu, dia adalah utopian sosialis. Tanpa ada satu kaedah macam mana kita nak sampai ke sosialisme, dia sekadar bermimpi tentang sosialisme. Dia sekadar bermimpi tentang satu negara di mana semua orang adalah rata, sama rata, aman dan sebagainya. So tak ada kaya miskin. Dia bermimpi. So itu adalah dipanggil utopia. Utopia dia adalah bertentangan dengan scientific socialism. So scientific socialism adalah kita boleh tahu bahawa kita boleh sampai ke sana. Kenapa? Kerana melihat material-material yang ada sekarang dan sebagainya lah. Itu adalah utopia socialism. Hegelian. Bahasa Inggeris tak faham. Bahasa Melayu Beza Hegelian. Beza Hegelian dialektika dengan Karl Marx dialektika. Ya. Apa beza? Sebab
Karl Marx pernah mengatakan turn the head upside down. Hegelian punya teori lah falsafah. Okey, ini abang pergi kepada Hegel lah, Hegel. Kalau orang-orang yang minat falsafah, best lah dengar Hegel dan sebagainya. Tapi bagi orang yang baru mula, ini adalah bit deep lah, detail lah. Tapi saya akan cuba terangkan juga. Hegel punya dialektika adalah dalam bentuk idealisme. Dia memikirkan bahawa kita punya consciousness, pemikiran kita, minda kita sudah wujud sebelum adanya manusia di dunia ini. So sebelum adanya satu benda panggil dunia, minda kita sudah wujud, consciousness kita sudah wujud. Ideas. Dan manusia dari segi organisasi sosial berkembang melalui idea inilah. Dan secara dialektika maksudnya percanggahan, idea percanggahan. Ada satu idea A, dalam idea A itu ada satu idea percanggahan B, dan dua-dua ni bertemu menghasilkan satu sintesis C. So itu adalah dialectics. So macam mana ini berlaku? Macam mana A dalam ada satu dia punya opposition, kontradiksi, dan macam mana benda ni berlaku? Pergerakan ni apa yang didorong? Apa yang mendorong pergerakan ni? Kalau kita tanya Hegel akan cakap pergerakan ni didorong oleh satu kuasa mistik, satu kuasa metafisik, mystical kuasa lah. Tapi bila kita tanya Marx, apa yang dimaksudkan Marx? Dia terbalikkan Hegel. Dia mengambil idea Hegel dialektika ni dan dia meletakkan dalam satu materialistic konsep. Materialistik, apa tu materialistic konsep? Dia bertentangan dengan idealisme lah. Idealisme tadi kata minda ini wujud sebelum adanya manusia. Absolute lah. Consciousness kita wujud sebelum adanya manusia, sebelum adanya bumi. Tapi materialisme berkata bahawa minda ini datang daripada tumbuhan, wujudlah haiwan. Daripada haiwan datanglah manusia dan sebagainya lah. Dia melihat dunia ini dari segi minda ni keluar daripada pemikiran kita, daripada interpretasi kita dengan alam. So kita lihat pokok, kita belajar pokok, so kita memahami apa itu pokok. So kita boleh potong pokok buat kerusi. So macam itulah kita bekerja. Itu adalah materialistik punya konsep. Dan Hegel punya konsep adalah idealistik konsep. So dia bercanggah. Walaupun dialektika dia sama, macam mana dia berlaku adalah sama, proses dia sama. Tetapi apa yang mendorong proses ini berlaku adalah berbeza. Dia bertentangan. Antara tesis, bila tesis itu timbullah antitesis. Itu yang dia kata dia bergolak. Bila golak timbulnya sintesis. Dia punya idea baru kan. Tapi dalam konsep Marxisme ini bertumpukan kepada materialisme. Ya, betul. Ya. Dan ideal ini tak semestinya kita orang statik dia bertukar. Utopia. Tapi dari mana idea ni datang? Idea ni datang dari mana? Okey, abang cakap ada satu idea. Lepas tu daripada idea tu ada satu idea percanggahan. Dengan dua-dua ni proses ni keluarlah satu sintesis idea yang baru. Dari mana idea ni datang? Idea ni wujud dari mana? Ialah pertemuan yang dua idea. Idea asal datang dari mana? Saya tak tahu. Itulah yang Hegel, kalau kita tanya Hegel, dia cakap datang daripada somewhere. Datang daripada up there or down there or somewhere lah. Itu adalah mistik lah daripada idea. Kalau kita tanya Marx cakap ia datang daripada material. So idea untuk kita dapat api bukan datang daripada kepala kita, tapi dengan melihat api. Kita lihat api dulu, so kita ambil batu geser, baru kita faham, oh macam ni datang api. So dengan interaksi kita dengan alam, baru kita faham apa tu api, baru ada satu idea api. Dan menggunakan api, manipulasi api, dan sampai sekarang kita boleh buat macam-macam benda dengan api. Idea itu datang dari mana? That's the question. Itu yang dikatakan Hegel telah diterbalikkan oleh Marx lah. Itu pemahaman. Scientific socialism adalah opposite kepada utopian socialism. Okey. Itu saja. Utopia bermimpi, scientific tak bermimpi. So, utopia kata macam mana nak cakap? Utopia kata just benda ni semua pokok ni didatang dengan satu kuasa lah. Dia dalam dia ada satu soul. So dia membesar. Tapi sains kata tak adalah. Dia diberi makanan, dia buat fotosintesis dan macam-macam. So utopia adalah sebelum tu. Dia muncul macam tu. Sains bukan utopia. Sains dia explain. So itu beza logik.
Kita tak pergi lagi logik Waktu revolusi Bolshevik Ya. Saya waktu dia selewih benda tu, tak ada ke macam debate ke berlaku berbahas, maksudnya pendukung tegar bahas idea tu. Macam berlalu tak, selewih dah sampai tahap revolusi dah habis. Macam dah soalan, macam dah matilah idea Marx tu. Idea Marx ya. Sebenarnya Marx Karl Marx ataupun Marxisme telah dibunuh banyak kali dalam sejarah kita. Banyak kali dia telah diisytiar sebagai mati. Satu yang masa Soviet tu, kamu punya question, masa Soviet 1917, kenapa Marxisme tidak didebatkan? Sebenarnya berlaku, banyak perdebatan berlaku, tapi berlaku di dalam universiti, berlaku di dalam bilik-bilik kecil, di kalangan intelektual. Kenapa itu berlaku? Sebab ramai yang identifikasi bahawa Marxisme dengan komunisme adalah Soviet Union. Bila ada satu identifikasi seperti itu, bila Soviet Union sendiri mengaku mereka adalah Marxis, dan bila Amerika cakap ya Amerika adalah Marxis, dan semua orang dalam dunia ini cakap itu adalah Marxis, bila berlaku seperti itu, ada banyak intelektual yang cakap ini salah, itu bukan Marxisme. So mereka melakukan perbincangan, tapi perbincangan ini berlaku hanya di dalam kelas. Dari segi politiknya, Stalin telah mendapat lebih banyak kuasa selepas 1927 disebabkan oleh Perang Dunia Kedua. Stalin telah dapat menguatkan kuasa dia. So sesiapa yang bertentang dengan Amerika pada masa itu, katakan Vietnam, dia menentang Amerika, so Amerika akan bom dia, dan mereka terpaksa ke arah Stalin. Cuba menentang Amerika, so Amerika menentang balik Cuba, cuba masuk ke dalam Cuba. Apa Cuba buat? Dia pergi bersatu dengan Soviet. So semua satu dunia ni, dia pergi ke arah Soviet ataupun ke Amerika. Dunia ni berpecah kepada dua. Big philosophy. So dua ni bertepung untuk sekian lama. Sampailah ke tahun 1989 sekarang, Soviet jatuh. Lepas Soviet jatuh sekarang 20 tahun, baru ada balik, muncul balik. Macam mana cara dia tu? Caranya dia selesaikan kemiskinan lah. Bro, sebenarnya manusia sekarang tak miskin. Satu contoh dari apa yang berlaku di Malaysia, setiap hari kita membuang 6 tan makanan. Buang saja. KFC ke apa semua yang tak digunakan, yang tak dapat dijual, kita buang. Tapi di Somalia, setiap 3 minit satu orang kanak-kanak mati kebuluran. Setiap 3 minit satu kanak-kanak mati kebuluran. So kekayaan bukan tak ada, kekayaan ada. Untuk pertama kalinya dalam sejarah manusia, kita sangat kaya. Dulu pada masa feudal dan pada masa tu, bila ada macam kemarau, manusia akan mati sebab dia tak dapat cari makanan lah. Tapi sekarang tak ada macam tu. Kita sudah mengatasi kesemuan tu. Sebenarnya kita tak miskin sekarang. Kalau pada masa ni kita mula mengagihkan harta benda yang kita ada, kita boleh menyelesaikan kebuluran, masalah kemiskinan sekarang. Kita boleh menyelesaikan masalah kemiskinan esok kalau kita buat. Kamu tengok budget US berbilion-bilion untuk defense, untuk perang. Kalau kita stop saja perang, kita boleh bagi semua orang makanan. Kalau kita save 6 tan makanan yang kita bazir hari-hari di Malaysia saja, kita boleh hantar ke. So masalah kemiskinan bukan sebab tak ada harta benda atau tak ada makanan atau tak ada material. Masalah kemiskinan sebab pengagihan material tu tak sama rata. So di masa komunisme ke di sosialisme, pengagihan itu akan jadi sama rata. So bila kita sudah sampai ke pengagihan sama rata, tak adalah kemiskinan, tak adalah orang yang akan kebuluran. Faham tak? Banyak kot. Hak asasi. Contohnya di zaman feudal Kesultanan Melayu kan, dia cuma 2 kelas. Satu kelas bangsawan, ya, bangsawan ni yang sapu semua, betul tak? Harta ini kan. Yang kedua, hamba abdi, orang miskin. Hamba abdi ni tak susah dia sebab dia di bawah naungan bangsawan, betul tak? Correct, right? Dalam sejarah Melayu kan, kita ni semua hamba. Ampun tuanku, sembah patik harap diampun. Patik, there's a 2 class, right? You kena sembah raja.
raja tu diibaratkan sebagai demigod. Demigod kan, Tuhan. Apa demigod itu? Raja. Dewa raja. Sampai sekarang Tak ada kebebasan. Nyawa you dituntut oleh sultan. Anak bini you kata-kata hantar istana jadi guna je kena. You tak ada harta. Faham? Itu sebab dia tak ada guna. Dia tak ada apa benda. Dia kan dia diletakkan bawah taraf. Sebab yang advice raja-raja ni pihak Brahmin yang mana itu menulis itu direkanya tarikh macam hamba, juli apa semua kan, sembah pati harap diampun. What is the meaning of pati? Anyone know? anak anjing. Anak anjing. Worse than that. Anak anjing yang mata belum celik lagi. Itu sekali kamu bisa letakkan taraf kamu. Semua patih harap diampun. Patih menjunjung duli. Apa duli? Tapak kaki. Yes. Jadi konsep nak katakan tak ada pengemis itu tak ada. Memang dia dah jadi hamba. Satu lagi, manipulasi Kesultanan Melayu pula ada hamba bonded slave. Hamba yang berhutang. Itu sebab dia datang masuk dalam kawasan dia, duduk rumah dia kan. Tanah bukan tanah you. You buat pondok, you duduk diam-diam kan. You hari raya nak beli baju, dia bagi wang. Tak bayar tak apa, tapi kamu jadi diikat jadi hamba. Itu bonded slave kan? Bonded slave is the worst form of slavery, you know. Kalau you mati, balik pada anak itu sampai bila-bila, sampai kata utopia pun kamu tak akan bebas. Jadi soalan kamu dia patut kebebasan daripada mengemis. Betul tak? Bila kita tengok mengemis siapa yang mikro. Jadi alam Melayu ni bila kita tinggal gini, kita masih lagi tak bebas. Nampak laju kita takut. Kita tak boleh ulang lah, just Razan. Saya takut lah dengar. Tadi nak tanya, cuma nak bagi pendapat sikit lah. Sebab saya rasa benda ni, perbincangan ni sangat melompat-lompat. Sebab kejap-kejap wacana pasal falsafah, kejap-kejap wacana pasal politik kan. Sebab saya rasa permulaan bagi Marxisme ni, pertama sekali kita kena harus membahagikan dulu Marx tua dan Marx muda kan. Bagaimana pada awalnya Marx muda ni adalah seorang yang sangat-sangat idealistik. Dan keduanya, Marx tua tu yang telah membuat kapital itu, yang telah mensaintifikkan sosialisme tu sendiri. Dan berkaitan dengan dialektika Hegel tu, saya rasa kita kena tengok macam mana kritik Marx terhadap Hegel tu bermula daripada kritik terhadap agama tu sendiri. Macam mana Hegel melihat sejarah tu adalah sebuah keseluruhan. Maknanya sejarah tu diumpamakan sebagai roh yang absolut ataupun Tuhan kan. Manusia ni sekadar boneka saja untuk Tuhan itu sendiri. Jadi Hegel melihat dialektika itu adalah satu proses menuju sebuah totality, keseluruhan. Jadi draft sejarah Hegel ni dia linear je, dia naik je. Tapi lepas tu Feuerbach datang. Feuerbach cakap sebenarnya Hegel ni dia dah keliru kan, antara mana realiti ataupun mana yang imajinasi. Jadi Feuerbach mengatakan sebenarnya agama tu sendiri adalah alat untuk manusia tu mencapai sesuatu yang ideal. Jadi ideal itu datang daripada manusia, bukannya ideal itu di luar manusia. Tetapi Marx datang, dia cakap Feuerbach punya kritik tak habis. Marx cakap keterasingan dalam agama tu bukannya punca keterasingan, tetapi agama tu adalah simptom kepada keterasingan. Dan Marx mendasarkan keterasingan tu berpunca daripada ekonomi, material. Start situ yang mulanya historical materialism. Bagaimana relation of mode of production yang mewujudkan kelas, bagaimana substructure dengan base kan, bagaimana base yang menentukan apa ideologi yang dipegang oleh substructure dan superstructure dan seterusnya. Itu yang baru dia masuk kepada bagaimana perjalanan menuju sosialisme itu sendiri. Dan itu pun saya rasa membawa masalah juga, sebab dalam fasa-fasa menuju komunisme tu, sosialisme, Marx mengatakan wujudnya akan wujud satu kediktaruan proletariat kan, proletariat dictatorship. Itu yang Lenin ambil, itu yang Stalin ambil, dan itu yang meruntuhkan Soviet itu sendiri. Itu pendapat saya lah. Okey, itu pendapat lah nak jawab. Sebenarnya satu saja saya tak agree lah. Ada dua saya tak agree lah. Satu, Marx muda dengan Marx tua ni. Marx muda dengan Marx tua bagi saya tak banyak beza. Ada banyak beza lah, tapi dia bukan idealistik. Marx muda bukan idealistik. Marx muda is already materialist sebenarnya. Dia membawa falsafah tu lah. Cuma dia idealistik dari segi macam mana perubahan ni akan berlaku, macam mana pekerja akan mengambil alih tu. Dia sedikit idealistik, iaitu
dia menganggap lebih mudah bagi pekerja untuk mengambil kuasa dan boleh pergilah, boleh mewujudkan satu dictatorship of the proletariat. So satu dictatorship lah daripada kelas pekerja. So ini berlaku sebab Marx melihat kepada Paris Commune. 1848 satu masalah berlaku di Paris dan membuatkan satu kelas pekerja tu mereka cuba mengambil state power, kuasa negeri, dan akhirnya dijatuhkan, telah dibunuh oleh tentera-tentera yang dibawa masuk oleh negara lain dan dibunuhlah dan telah dijatuhkan lah. So daripada sana Marx punya teori menjadi lebih refined lah. Dia punya teori untuk perlawanan kelas, apa yang kita perlu untuk apa kelas pekerja perlu untuk menang. Dia ada cerita banyak tentang ni lah, dictatorship of the proletariat. Tapi dictatorship of the proletariat ni tidak diambil oleh Lenin. Memang diambil oleh Lenin, tapi dalam konteks ya betul. Lenin mengambil dictatorship of the proletariat, iaitu kelas pekerja dia dia melakukan kuasa dia macam mana, dia exercise dia punya kuasa. Kelas pekerja itu sebagai satu kelas exercise dia punya kuasa, promosikan kelas pekerja supaya kelas pekerja menjadi lebih control of the system dan sebagainya lah. Itu adalah dictatorship of the proletariat. Itu tak bermaksud Stalin. Bukan dictatorship satu orang ni, saya dictatorship of the whole class. Sebab tu sekarang saya akan mencadangkan organisasi Marxis, organisasi sosialis, jangan guna perkataan ni, jangan guna perkataan dictatorship of the proletariat sebab disalah tafsir. Sudah disalah tafsir banyak kali dalam sejarah kita. Macam apa yang Razan cakap lah, oleh Soviet dan Stalin dan sebagainya. So kalau boleh kita tinggalkan tu, sebab maksud Marx lain daripada apa yang diinterpretasi oleh Stalin. So itu menjadi masalah lah. Saya agree lah apa yang Razan cakap. Ada apa lagi? Pandangan Marx, sebenarnya memang Marx ada niat ke nak tubuh parti politik, ataupun idea parti politik itu, ataupun idea Marx tu dia berselerak dalam analisa ataupun dia perlu wujud dalam parti politik, masuk ke tubuh satu parti politik, dia tak kira nama apa semua kan. Macam mana? Okey. Ada ramai orang mengambil posisi ini jugalah. Dia mengambil posisi Marxisme sebagai satu kaedah analisa. Itu saja. Dia analisa, dia mengajar saya macam mana dunia ni berfungsi, macam mana sosial berfungsi, kenapa kaya miskin, itu saja. Bukannya kita punya bisnes untuk ambil ini sebagai satu kuasa politik dan terus langgar dan apa. Ramai orang berpendapat seperti ini. Tetapi saya rasa ini adalah bukan Marxisme dah. Kalau kita berpendapat seperti itu, sudah lain daripada Marxisme. Sebab Marxisme, kenapa Marx telah melakukan banyak kaedah, banyak analisa terhadap kapitalisme dan menulis buku-buku yang besar. Ini sebagai seni satu, kalau kita nak kata macam seni pertahanan diri lah, untuk perjuangan kelas, ataupun sebagai satu senjata yang moden lah. Macam kalau kita nak pergi berperang tanpa kita menggunakan satu senjata yang moden, kita mungkin akan kalah. Kalau kita pergi berperang bawa pisau, habislah kita. Sana ada senapang, so kita bawa senapang yang sangat moden, so kita boleh lawan. So itu adalah point Marxisme. Marx sendiri mengatakan ni, saya bukan cakap ni untuk Marx lah. Marx sendiri mengatakan apa falsafah, apakah fungsi falsafah, apakah fungsi ahli falsafah sampai ke sekarang adalah untuk menginterpretasi dunia ini dalam pelbagai cara. Dia menginterpretasi dunia ni macam ni, dipanggil dualism lah. Siapa tu, Descartes, dia cakap dualism, deism lah, pantheism lah, dunia. So dia interpret dunia ni. Apa yang dia lihat daripada hasil pembelajaran tentang dunia, dia interpret. Tapi point kita sebenarnya adalah untuk menukar point falsafah daripada hari ini, daripada hari Marx tulis tu. Point daripada sana bukan lagi untuk interpretasi, sebab kita sudah faham dunia, kita sudah faham satu hukum yang keluar daripada pergerakan organisasi sosial. Point kita utama adalah untuk menukar. So macam mana kita nak menukar tanpa politik? So politik is the politik lah yang kita perlu tukar, bukan benda lain yang kita perlu tukar.
Itu sebab saya kurang bersetuju jika orang menggunakan dialektikal materialisme atau marxisme dan hantam agama. Dia hantam terus-terus agama ke apa-apa yang wujud. Itu bukan masalah kita. Kita tak nak tukar agama tu. Kenapa kita nak tukar agama? Kita tak nak tukar benda-benda. Kita nak tukar sistem politik, sistem pengagihan, pengumpulan dan pengagihan harta supaya orang dapat lebih kebebasan. Bila orang sudah bebas, nanti bolehlah dia mengamalkan agama apa yang dia suka ke, apa yang dia nak ke, art ke, apa ke. It's okay, it's up to him. So itu sebab jangan kita cuba mengelakkan untuk menggunakan marxisme untuk benda-benda lain. Hantam agama, hantam culture, hantam kapitalis, hantam saja. Kritik sebagai kritik saja, tanpa melihat bahawa ini adalah satu method di mana boleh bawa kita ke satu epok yang lain lah, satu sistem yang lain lah. So itu pendapat saya lah. Kesimpulannya maksudnya idea-idea marxisme akhirnya akan mewujudkan dirinya dalam satu pergerakan politik, begitu. Ulang lagi sekali. Dan lalu akhirnya idea-idea Marx akan mewujudkan dirinya dalam bentuk pergerakan politik. Maksudnya parti politik yang berideologi Marx itu adalah sah menurut pandangan Marx. Parti politik yang berideologi Marx ini mungkin semua Biasanya itu sah ke tak dalam perubahan Marx? Itulah senang. Ini ideologinya adalah sosialisme. Okey. So ideologi kita ideologinya sosialisme, tapi Marx akan menyarankan untuk semua organisasi politik sosialis untuk mempelajari marxisme, untuk menggunakan marxisme. Sebab tu ditulis Das Kapital, ditulis banyak-banyak buku supaya organisasi politik yang berlandaskan kelas pekerja ataupun yang ingin pergi ke sosialisme boleh menggunakan karya-karya dia, boleh menggunakan dia punya knowledge untuk membawa perubahan itu. So itu sebenarnya poin kepada marxisme lah. Memang dia punya dari segi akhirnya itu adalah satu tindakan politik untuk menukar sistem. Ini bukan just about falsafah. Ini bukan falsafah. Marxisme bukan lagi falsafah. Marxisme adalah bukan interpretasi dunia. Marxisme adalah untuk menukar dunia. So dari segi politik lah, dari segi siapa yang Rosi cakap tu betul jugalah. Okey Rosi. Justifikasi diri mereka melalui parlimen. So sekarang ada parlimen, kamu undi, pakatan ke, BN ke, kamu undi. Kalau wakil rakyat kamu dia pergi buat something, dia buat salah, dia akan cakap apa? Dia akan cakap kamulah yang undi saya, kamulah yang mengundi untuk saya, so saya pergi sana, saya buat salah. Dan apakah kita punya naif lah, kita sangat tak berfikir. Kalau kita undi wakil rakyat tu naik ke atas, dia punya kondisi material sudah bertimbun-timbun, dia sudah kaya, dia hantar anak dia pun pergi luar negara belajar, dia punya hospital pun semua apa, dia punya kondisi material lain. Macam mana dia nak faham penderitaan rakyat? Ini adalah satu sistem yang diwujudkan oleh kapitalis yang dikatakan adil. Dikatakan semua orang boleh bertanding, ini yang majoriti akan menang, dikatakan adil untuk mengaburi mata rakyat lah. Dicakap ini adil, so ini politik kita pegang. So selagi ada sistem pilihan raya itu, selagi ada state yang bourgeois yang hanya akan memelihara kepentingan kapitalis, itu adalah state, kerajaan negeri kita dan kerajaan dunia ni. Selagi ada itu, kita takkan dapat sampai ke sosialisme ke, kita takkan dapat kebebasan bagi kita ke, ataupun bagi kelas pekerja ke, tak ada apa-apa. So kita perlu satu parti politik, tapi parti politik bukan masuk parlimen. Itu yang penting. Bila kita cakap parti politik, straight fikir parlimen, undi, wakil rakyat. Bukan itu. Parti politik yang dapat membimbing kelas pekerja untuk ke revolusi. Macam mana revolusi? Ada macam-macam cara lah. Ada banyak cara untuk revolusi, tapi parti ini perlu membimbing dengan menggunakan marxisme lah. Kalau tak menggunakan, macam PSN cuba buat sekarang, cuba membimbing rakyat Malaysia, parti pekerja, kelas pekerja, membimbing kelas pekerja ke revolusi. Tetapi mereka tak menggunakan marxisme, terlalu kepada pilihan raya. Kita tak cakap jangan guna pilihan raya untuk mempromosi marxisme, kita tak cakap macam tu. Tapi terlalu bergantung pada pilihan raya. So pilihan raya takkan bawa perubahan. Parti yang berlandaskan kepada revolusi, itu yang Marx maksud. Parti revolusi, bukan parti pilihan raya. So parti itu ada banyak lah, kita kena faham benda tu lah. Kalau organisation pun dia berdasarkan pada parti juga kan? Ya. Pergerakan. Ya. Organisasi politik adalah parti politik lah. Cuma kalau saya
introduce saya daripada satu organisasi politik. Sebab saya tak nak guna nama parti. Sebab bila saya cakap parti saja, semua orang fikir parlimen, wakil rakyat. So saya tak nak guna tu. Bila jadi wakil rakyat. Saya sampai bila-bila takkan jadi wakil rakyat. Tak ada berlaku. Action. Okey, kesimpulan. Sebenarnya tadi kita bincang tentang pengenalan sajalah apa itu Marxisme. Sebenarnya saya belum kata apa itu dialektikal materialisme. Apa hukum-hukum dialektikal materialisme? Ada 3 hukum dia lah. So sebelum dialektikal materialisme, ada satu benda yang kita panggil formal logic. Ada satu cara pemikiran formal. Itu pun ada di punya hukum. So benda ni semua kita belum masuk lagi. Setakat ni apa yang kita masuk, apa yang kita establish ialah apa itu Marxisme. Marxisme adalah satu metod, kaedah pengajian alam dan sosial manusia, organisasi sosial manusia. So dengan menggunakan kaedah Marxisme, kita boleh menjawab banyak persoalan yang kita tak boleh jawab. Satu contoh, kenapa kamu pergi kerja? Kenapa kamu miskin? Kenapa ada yang kaya macam gila, boleh beli jet semua? Kenapa ada negara?